Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pertama untuk berbahaya. Alhamdulillah dan Muhammad Farhan bin Suhaimi. La ilaha illallah. Abdul Halim bin Ahmad Jalil. Muhammad Farid bin Sulaiman. Fatna Kilaf bin Muhammad Fatih. Alhamdulillah, kita dah potong bahagian-bahagian lembu tu. Ni kita bawa bahagian kaki lah untuk kita potong kecil-kecil lagi untuk kita pack dalam plastik untuk pengajian nanti lah. Ini lembu yang pertama tadi. Lembu ni lembu yang terlepas tadi. Kita nak bawa kepada bahagian tu lah, bahagian muslimat, potong kecil-kecil. Kita dah di stesen yang terakhir lah. Kita akan potong kecil-kecil dulu sebelum kita pack dalam plastik untuk pengajian pada sebelah petang nanti lah. Kita tengok dari sana lah. Bagi anak yatim dan miskin. Terima kasih diucapkan kepada para peserta korban lewat santai tahun ini. Semoga mendapat pahala korban yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.